Satu gol lawan tidak mematahkan semangat mereka. Ketika ramai menyangka Zeshiya bakal membawa pulang 3 mata berharga, Korea Selatan bangkit dengan aksi luar biasa pada babak kedua. Bagaimana pahlawan Taeguk melakukan kebangkitan dramatik ini? Ikuti laporan penuh yang pasti membuatkan anda teruja. Korea Selatan memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan langkah kanan apabila bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Zeshiya 2-1 dalam aksi kumpulan A yang berlangsung penuh dramatik di Guadalajara, Meksiko. Kemenangan tersebut membolehkan skuad kendalian Hong Myung-bo mengutip 3 mata berharga dan meletakkan diri sebaris dengan Meksiko yang turut meraih kemenangan dalam satu lagi perlawanan kumpulan. Lebih penting, kejayaan itu membuktikan semangat juang tinggi yang dimiliki pasukan gegasi Asia tersebut apabila mereka tidak mudah mengalah meskipun terlebih dahulu dibolosi lawan. Sejak whistle permulaan ditiupkan, kedua-dua pasukan menampilkan permainan berhati-hati kerana menyedari kepentingan meraih mata dalam perlawanan pembukaan. Korea Selatan yang diketuai bintang berpengalaman Son Heung-min cuba menguasai rentak permainan menerusi gerakan pantas di bahagian serangan. Son yang kini menjadi tonggak utama skuad Taeguk Warriors, memainkan peranan penting dalam mencipta ruang dan peluang buat rakan sepasukannya. Beliau dibantu oleh Lee Kang-in dan Lee Jae-sang, yang sentiasa mengancam benteng pertahanan Zeshiya menerusi larian serta hantaran kreatif. Zeshiya pula hadir dengan formasi 3-4-3, yang dirangka khusus bagi mengekang ancaman pemain-pemain Korea Selatan. Jurulatih mereka, Miroslav Kabek, berharap sistem tersebut mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Pada minit ke-12, Korea Selatan hampir membuka tirai jaringan. Lee Kang-in yang menerima bola di luar kotak penalti melepaskan rembatan deras yang memaksa pertahanan Zeshiya bekerja keras. Bagaimanapun, percubaan pemain Paris Saint-Germain itu sedikit tersasar dan gagal menghasilkan gol. Selepas peluang tersebut, Korea Selatan terus menguasai permainan dengan tekanan tinggi yang menyukarkan Zeshiya membina serangan. Strategi yang diterapkan Hong Myung-bo jelas berkesan apabila lawan sering kehilangan bola di kawasan sendiri. Menjelang penghujung separuh masa pertama, Son Heung-min hampir menceriakan penyokong Korea Selatan. Pada minit ke-38, beliau melakukan percubaan berani dari luar kotak penalti selepas melihat ruang terbuka di hadapan. Namun rembatan pemain Los Angeles FC itu hanya melepasi palang gol. Walaupun kedua-dua pasukan berusaha keras mencari jaringan pembukaan, keputusan 0-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Korea Selatan dilihat lebih dominan dari segi penguasaan permainan, tetapi ketumpulan penyudah menyebabkan mereka gagal memanfaatkan beberapa peluang yang terhasil. Memasuki separuh masa kedua, Korea Selatan meningkatkan lagi intensiti permainan. Mereka melancarkan beberapa siri serangan berbahaya dalam usaha memecahkan kebuntuan. Pada minit ke-49, Hwang In-beom hampir meletakkan pasukannya di hadapan. Pemain tengah Feyenoord itu melakukan percubaan yang tampak mampu menghasilkan gol, namun berjaya dipatahkan pertahanan Zeshiya pada saat-saat akhir. Ketika Korea Selatan semakin agresif menyerang, Zeshiya pula berjaya menghukum kelalaian lawan menerusi situasi bola mati. Pada minit ke-59, Ladislav Krejci muncul wira sementara pasukannya apabila menanduk masuk hantaran tepat Vladimir Koval. Jaringan tersebut mengejutkan Korea Selatan kerana ia hadir ketika mereka sedang menguasai permainan. Penjaga gol Kim Seung-gyu tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghalang tandukan berkuasa Krejci daripada menerjah jaring. Gol itu memberikan suntikan semangat kepada Zeshiya yang mula bermain lebih yakin. Mereka cuba memperlahankan tempo permainan sambil mempertahankan kelebihan yang dimiliki. Namun Korea Selatan tidak panik. Hong Myung-bo segera melakukan beberapa perubahan taktikal termasuk memasukkan pemain yang lebih segar bagi meningkatkan ancaman di bahagian serangan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-67.
Hwang In-beom yang sebelum ini hampir menjaringkan gol berjaya menebus kehampaan apabila menghasilkan jaringan penyamaan yang cukup berkualiti. Beliau bijak memanfaatkan ruang yang tersedia sebelum melambungkan bola melepasi penjaga gol Zesha, Matej Koval. Bola tersebut melintasi garisan gol dan mengembalikan harapan Korea Selatan untuk meraih kemenangan. Jaringan itu mengubah sepenuhnya momentum perlawanan. Korea Selatan semakin bersemangat, manakala Zesha mula berdepan tekanan hebat daripada lawan yang terus mengasak. Pada minit ke-77, Zesha menyangka mereka telah kembali mendahului menerusi Thomas Sachet. Pemain tengah West Ham United itu berjaya menolak masuk bola ke dalam gawang Korea Selatan selepas situasi kelam kabut di hadapan gol. Bagaimanapun, kegembiraan pemain dan penyokong Zesha tidak bertahan lama apabila pengadil membatalkan jaringan tersebut kerana kedudukan offside. Keputusan itu memberikan kelegaan besar kepada Korea Selatan yang masih mencari gol kemenangan. Hanya beberapa minit selepas insiden tersebut, Korea Selatan berjaya melakukan kebangkitan sempurna. Pada minit ke-80, penyerang Oh Hae-gyu muncul sebagai wira pasukan, apabila meledakkan gol kedua yang akhirnya menjadi gol kemenangan. Jaringan itu mencetuskan kegembiraan luar biasa dalam kalangan penyokong Korea Selatan yang hadir memberikan sokongan di stadium. Para pemain turut meraihkan gol tersebut dengan penuh emosi, kerana menyedari betapa pentingnya tiga mata dalam aksi pembukaan kejohanan. Selepas mendahului 2-1, Korea Selatan tampil lebih tersusun dan disiplin. Mereka berjaya mengekalkan kelebihan tersebut sehingga whistle penamat dibunyikan, meskipun Zesha cuba melancarkan beberapa serangan terakhir. Kemenangan ini memberikan permulaan yang amat positif buat Hong Myung-bo dan anak buahnya. Selain meraih tiga mata, persembahan yang dipamerkan menunjukkan Korea Selatan mempunyai karakter kuat untuk bersaing di pentas tertinggi bola sepak dunia. Hwang In-beom dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan selepas mempamerkan aksi cemerlang di bahagian tengah. Selain menjaringkan gol penyamaan yang penting, beliau turut menjadi nadi utama pergerakan pasukan sepanjang 90 minit permainan. Pemain itu menerima penilaian 8.7, sekaligus mengatasi semua pemain lain di atas padang. Bagi Zesha pula, Ladislav Krejci muncul pemain terbaik pasukan dengan penilaian 7.1 hasil persembahan mantap dan jaringan yang dihasilkannya. Kini tumpuan beralih kepada perlawanan seterusnya dalam kumpulan A. Korea Selatan bakal berdepan cabaran lebih besar apabila menentang tuan rumah kumpulan, Meksiko, dalam perlawanan yang dijangka menjadi penentu kedudukan teratas. Sementara itu, Zesha tidak mempunyai pilihan selain memburu kemenangan ketika bertemu Afrika Selatan. Sebarang keputusan selain menang boleh menyukarkan peluang mereka untuk mara ke pusingan seterusnya. Apa yang pasti, kemenangan dramatik Korea Selatan ke atas Zesha telah membuka tirai saingan kumpulan A dengan penuh warna-warni. Ia juga membuktikan bahawa skuad Taeguk Warriors masih kekal sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia yang mampu memberikan cabaran kepada mana-mana pasukan di pentas Piala Dunia 2026.